Nanti dapat respect baru pulang. So macam nanti ramai orang nanti. Ramai Ui, ini sampai berapa kita ini? Siapa apa? Sampai berapa kita ini? Siapa? Sampai berapa kita ini? Pukul 6. Sampai pukul 6 Ui, ini dah ramai ni. Ini Hanafiah. Kan tadi dah sudah. Sesi cover. Woi. Hari ni kau masuk? Kau bawa kereta apa? Jauh ah. Mana kereta kau? Paling hijau. Sungai hijau mas pakai. Exhaust mana-mana bunyi dia. Sika. Dia akan tangkap semua. Masuk masuk dalam ni kita tak nak bawa dia keliling. So kita akan tangkap masuk sampai dekat turn 15. Jangan masuki. Safety car jangan masuki. So jangan sampai tak nampak. Kalau lampu dia Best masuk sekitar 15 kan. Bukan 10. Yang tu aku dah tahu lah. Apa yang kau cakap. Kalau safety masuk. Ya, betul. Yang lagi. Yang lagi. Betul ya. So ni adalah safety room A31 Uncle Shah. Nah, tayar dia mahal ni. Tayar dia mahal, rim dia pun mahal. Rim dia macam for Japan lah. So, tengok je ni. Datang ni kita dengan bodywork semua agak teruk sikit. Tapi kita dah buat. Syam boleh kita dah buat bodywork dah apa semua. So, Alhamdulillah. Ni hasil dia. Siapa dia wrapping, bodywork. And kita buat cleaning, detailing, coating semua dekat dalam. So, dia tengok hasil dia. Memang cantik, memang cun. So, Uncle Shah dekat situ. Agak busy dah menyembang. So, dia adalah GR. Habis, yang Uncle Shah buat untuk safety car. So, nanti untuk yang balik lampu atas tu, untuk apa, safety car tu Uncle Shah akan dia. So, Uncle Shah, dia kalau naik GR muka belagau. Ya Allah. Tapi handsome lah. Abang, orang kata abang perasaan industri betul bang? Betul. Kat sini papa dia. So, nak pergi briefing. Tu pergi sana ke lah? Dah kosong ada kan? Jalan kaki. Kita dah jumpa ni galeri kereta. Masuk ke? Tak. Bos Syam pun tak datang. Oh, tak datang? Nah, dah sikit dia. Oh. Siapa? Hujan tu ni. Dah, hijau. NCS bayar. So, tengah hujan ni. Rescue crew Sepang tak akan masuk ke track selagi semua kereta dah masuk ke pit. Kalau ada satu kereta bergerak mesin, dia tak boleh masuk. Okay. Masa yang korang bayar untuk track ini berjalan walaupun lampu merah. So kalau korang nak masuk lampu merah, kawan lain tak main. Okay guys, so lagi cepat korang masuk, lagi cepat settle masalah tu, lagi cepat korang boleh keluar semula. Okay, so ingat tadi untuk lampu. Okay, next. Ketika hari ni tak ada lampu kat atas kan. Okay, tapi ada orang duduk kat dalam, dia akan pegang beacon light. Dan dia akan wave. Safety car ni guys, korang tak boleh potong. Okay, jumpa safety car je ataupun berderet ada kereta-kereta ikut kat belakang, korang follow saja. Apa-apa speed yang safety car tu buat, korang ikut saja. Safety car tu akan bawa korang sampai ke turn 15 untuk masuk ke pit. Safety car takkan masuk ke pit guys. Dia akan berhenti dekat pit exit dan dia akan suruh korang masuk ke pit. Semua yang berada kat track, bila lampu merah kena masuk kat pit. Korang boleh pakai area belakang pit ni. Ini walaupun tak ada pit, korang boleh pakai area kat belakang. Lepas satu step ni, nak 45 tu, 45 dia select.
masyarakat gunakan data center dengan lebih tu. Okey, yang hanya satu session saja, masa dia main 4 sampai 5, masyarakat hantar orang tua ke belakang. Kilometer dan jalan kaki tak keluar. Okey, dan kau boleh balik ke tempat utuh. Okay, Assalamualaikum. Bang, boleh tahu saya nama bang? Okay, nama saya Zanon. Okay, abang selaku apa ini bang? Okay, saya selaku daripada pihak penganjur, saya menjaga marshal-marshal di sini, bab safety untuk training ni, semualah. Okay, untuk safety kepada pedometer hari ni yang bawa kereta, apa yang penting bang untuk abang highlightkan dalam video? Okay, untuk pedometer, untuk event kereta, yang paling penting keselamatan kita, semua driver mesti pakai helmet, berseluar panjang, berkasut penutup penuh, slipper tak digunakan, semua pendek dan bila keluar tu diharap keluar dulu, tengok dulu keadaan lita macam mana, pastikan semua dulu fungsi-fungsi brake, fungsi kenderaan anda ada dalam keadaan baik, barulah kita memecut. Jangan terus memecut saja. Okay, so itu saja bang untuk safety hari ni ya. Ya, lebih kurang Okay, meringkasnya sebegitulah. okay, terima kasih bang. Oh, kan ada nampak je. Saya. Ni dapat foto. Macam bang, okey hari ni bang Okey Okey, insyaAllah okey. Lawa ke jangka bang? Padu Kilat dia. Lawa dah nak perform pula. So untuk Safe Hero A31 yang direp oleh SB Map yang juga Syam Dekit. Nice. So ni video dia. Rider dia. So boleh? Hari ni rider kita untuk Safe Hero Angkasa.
Sebab dia kata kat situ hari dia nak bawa. So ni kita ada rider kita sendiri. Bang, kena gaji ke si bang? No lah, dia busy bawa safety car. Dah bawa hari dia lupa kereta ni. Dia bawa kereta mahal dah. Kereta mahal. Kereta murah dia nak bawa dia. Tapi dia sayang kereta ni. Ayah kereta ni. Dia hantar kat kami kereta dia dah. Body dah teruk lah. Okey. So kita orang buat body sikit. Okey. Wrapping. Stiker semua. Kita orang print. Kita orang tampang untuk dia. Dah last bukan dia yang bawa. Apa-apa kita ada orang pengalaman. Panjai nak hantar kereta boleh Boleh? Tak ada. Apa-apa abang? Baik. Roger. So hari ni saya percaya kat abang ni. Okey, enjoy. First time saya masuk Lita. First time cerita. First time. Kereta trip. Oh, ya. Jangan tarik embek lah bang. So ni untuk abang asal tayar. Barang-barang kita sikit. So saya nak akan asal tayar dulu supaya ada dalam keadaan selesa. Sayang kita akil. Dah lama tak ada tebu. Sedikit teman-teman. Allah, seekor ni. Tak, Abang Syah tak main ke? Takut. Hujan. Alah, apa dah tukar baru je ni. Pak abang bawa pasal kereta. Lagi. Main tak? 5-6. So, bismillah. So, Okey, kita ada bismillah rider guys. profesional kita hari ni. Kita dekat dalam kereta Sefiro Uncle Syah. Sefiro Champion Tunika Sen. So, hari ni saja tak nak pakai mic sebab nak ambil suara bunyi dia. Kita biar semua orang dengar. Hari ni Uncle minta kita try kereta ni dekat Sepang. Padahal kereta drift. Ni kita untuk dream. Tapi dia nak try juga. Tak apa, owner banyak duit. Macam dah berapa lama lah dalam bidang pemotoran ni? Pemotoran ni daripada 2006. 2006 lagi. Bermakna 2006. dah 20 tahun. Dah 20 tahun. 20 tahun lah. Sekarang 20 tahun. 2006. Tapi saya mula dengan drift. Mula dengan dia tu. So, so- bermakna abang yang akan ajar ke Syah nanti? InsyaAllah. Lepas 2018 saya di Sepang. 2018 di Sepang. Ui. Bermakna uncle apa ni nak tengok cara dia drift pertama. Macam mana cara dia drift. Tengok brother kita kat luar tu. Macam MRT tau. Syah. Nice. Syah cik garaj tu. So kita dah merasa tadi. So boleh tengok kat sini ramai pengusaha ramai. Ada Banim, ada Banis. Ada datang ke Syah. Nah. Cantik mai. Siapa nak kawan-kawan sini boleh main ke SPM Kereta cuma cantik elok punya tu. Apa kalau pergi ke atas tu? Buat tidur ni.
Kita banding kan? Mainin. Wakil. Wakil satu otak. Hai. Tanpa dia pecah. Kacing. Saya bawa Myvi kesayangan dia. Saya bawa Myvi kesayangan dia. Benci Myvi. Buat Myvi bila off traction control sikit-sikit je dia on balik. Kau ajar tu. So pengalaman ni Safety Angkut Shah memang gila-gila memang gila-gila. Satu-satu membantu nak strike. Ni dah driver kita tadi. Oi, Faris man. Wah, Faris ada. Ni anak tu Penang main sepang ni. Penang man. Mai buat SM lah ni. Main buat exam lah. Oh, lah ni dah mengenai anak kemas. Anak kemas. Kata uncle. Kau main lah? Saya buat sini lah. Semua. Tengah jam lah. Sebab awal-awal semua lagi. Dua tu. Ni kata uncle pun sedap. Sedap lah. Oh, sejuk eh? Nanti pernah round nanti. Kena masuk. Ini yang body kit yang narok potong tu. Oi.
Oh yo, gelisah mak. Mas pada Tetapi untuk Chevero 300, 600 mau yang sekarang ni dengan dah sudah tune pun mungkin dah dekat 500 horsepower sekarang ni. So sedap je. memang bawa atas track dengan jalan licin, dengan tayar yang memang untuk drift, memang gila weh. Memang hati kering betul. Hati memang kena kental kau-kau. Ada video tadi ada, nanti tunjuk. Share. Tapi apa pun kita cantik, cun, diuruskan oleh Syam Body Kit dan Inspirat oleh kedai diorang di Body Kit. Kalau korang nak rap, kalau korang nak body part untuk kita itu pergilah ke Syam Body Kit sebab diorang punya service cun, diorang punya finishing cun, diorang punya layanan pun cun, dan diorang akan bagi benda yang paling cekap untuk korang. So, apa-apa, Syam Body Kit. Ya, Assalamualaikum Faris. Yes. Ni adalah apa ni CEO anak muda untuk Choi. Jangan lah. Alhamdulillah. Ni wakil anak muda. So, wakil anak muda orang pilih. Bagi aku muda lagi pada aku. Okay, so Choi ni pernah beli 2 biji kereta kat Bosham. Satu Choi dah lepas kan, satu lagi Choi pegang. And then Bosham nak bagi biji lagi, dia kata apa? Aku nak fight balik dengan Choi punya tu. And then hari ni dia ada beritahu, jumpa siapa-siapa yang handsome, kemar-kemar, lelok jemput main event dia. Dia akan buat apa ni, apa nak tengok kita Steve Wang Kesha. Sebelum Kesha tu ke? Padu ke? Dia boleh kata laju lah orang tu. Tapi Pakcik tu, okay. dia claim dia drift. Padahal dia bukan drift. Dia U-turn. So tapi aku bukan nak cerita pasal orang tua tu. Pasal rapping kereta tu dibuat oleh Syam Body Kit. Itu cantik. Dia nampak Japan konsep. Alhamdulillah. Dia cantik. Saya minat. Setengah orang dia tak minat design-design heavy tu. Tapi kereta kalau dah main ngesok-ngesok ni, dia kena ada design. Baru lagi. Okay, lepas ni kan 28 hari bulan 2 itu pada bulan puasa lah. SB Rap akan buat perasmian berbuka pertama opening. And then Uncle Shah ni orang tua tu lah, dia akan jadi apa ni, orang perasmian. Itu SB Rap. Dia siapa? Yang mana? Kenapa dia nak kena main rasmi? Buat masa sekarang ni dia yang paling tua. Dia tak ada pilihan. Tak ada pilihan lain lah. Ada dia je kan. Dalam silap tu. Seorang nak ambil saya banyak mahal tak? Dia mahal tak apa, yang penting ada ni. Quality. Tak ada gula. Melawar. So 28 bulan 2 kami akan buat perasmian pada pukul 6 petang dan berbuka sekali dekat HQ Syam Body Kit kat Batu Cave. Memang nak jemput Mai lah kalau ada pemasa ke. Sampai. Kalau date tu free tak ada masalah. Kita sampai. Sebab apa nama Farid Aziz ni, bos Syam Body Kit ni kata apa, banyak memuji. Bagus, pandai, nak meniaga apa semua. So dia minta lah, harap dia boleh jadi contoh dah. Contoh untuk orang muda. Lama tu sembang 2 minit ni. Nak ajak borak je kelip kedai makan. So apa-apa Farid Aziz, terjumpa ada rezeki main. Nanti apa-apa ni saya WhatsApp lah dekat Bashir. Boleh. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Nombor slow. Okay. Boleh ke? Boleh, tapi macam mana ada? Kena tak? Pandai. Baby like smooth, what? Can you teach me how to cut it? You know why? 'Cause
I